ataupun masa untuk menghadiri sesi taklimat untuk prasekolah hari ini, di mana kita kena bagi sedikit dah pencerahan murid ibu dan ayah tentang pengurusan murid prasekolah yang akan hadir pada hari Ahad ini, dan juga sedikit pencerahan tentang kurikulum baru yang bermula dengan prasekolah juga. Jadi bermula dengan pembukaan sekolah pada 11 hari Januari nanti. Jadi Ustaz nak cakap banyak, cuma terima kasih sekali lagi kepada mak dan ayah yang hadir pada hari ini. Jadi ialah prasekolah ni dia support juga kekandukan. Cuma bila melibatkan kurikulum yang baru, ada benda baru yang perlu anak-anak, tuan-tuan dan perempuan pelajari. Okay? Bukan setakat kata belajar pandai membaca, pandai menulis, tetapi